perkara ini besar, dan sebahagian wanita barangkali menganggap perkara ini kecil. Kerana hubungan antara suami dan isteri inilah penjamin kepada tidak berlakunya hubungan seks di luar daripada perkahwinan. Ini besar. Dan Nabi kata bukan dia berdosa, Nabi kata dilaknat, yakni dijauhi daripada rahmat. Dan isteri, perkara ini kadang-kadang kita nak marah-marah, tapi hal ini dia mesti tunaikan. Dan suami, of course, suami mesti menggauli isteri ni, wa ashiruhunna bil ma'ruf, menggauli isteri dengan cara yang baik. Dia juga tidak boleh mentang-mentang ada peruntukan hadis ni, dia lanyak isteri dia macam mana pun, sehingga menderita isterinya. Ini tidak diizinkan syarak. Quran kata, maka gaulilah mereka dengan cara yang baik. Tetapi jika suaminya memanggilnya ke tempat tidur, maka dia enggan, maka dia dilaknat oleh malaikat. Dia kata, habis itu saya tak suka pun kita dah setuju dia jadi suami kita. Satu orang hantar email pada saya cerita sini hantar email. Dia kata dia tak suka kat suami dia. Suami dia kata bagaikan seorang perempuan yang mengandung 9 bulan. Betul dia cerita. Sudahlah macam tu, dia kata. Selalu buat kerja di luar rumah tak pakai baju. Saya ni, dia kata, malu bila jiran tengok. Bila orang lalu tengok suami saya, malu, dia kata. Kalau saya tegur dia tengking saya. Saya tak tahulah nak buat macam mana dengan dia ni, kata. Sebab tu agama ni telah berikan peruntukan yang cukup dalam memilih suami. Dia suruh pilih, dia suruh istikharah, kan? Masa kahwin dia slim, tapi dah kahwin. Masa kahwin dia slim. Iyalah, barangkali masalah naik body itu tak masalah sangat, tapi masalah bila tegur sikit tu, tengking-tengking. Kalau boleh dia berunding, kata abang pakailah baju apa, ni baju sumo ni, okey, lain lah. Sebab tu disuruh semua, hari tu kita bacakan, disuruh semua pihak berhias untuk kedua-dua, suami dan isteri.